makan kat sini. Dekat Lapar Roti, area Rembau. Tu dekat tepi sungai juga. Tapi sungai tu tak boleh mandi. Macam dekat semalam kat Zamira Dapur Kayu tu boleh mandi. Ni sungai tak boleh mandi, just tengok je. Okay. Tempat healing-healing. Ni ada buai-buai. Ada jual roti-roti. Macam-macam jenis roti. Pizza pun ada. Ada kek coklat ada. Lepas tu kat situ ada apa tu? Soft cookies lah. Soft cookies, kek red velvet. Itu menu-menu yang ada. Ini memang roti lah. Nama kedai dia Lapar Roti. Ada garlic cheese. Macam. Okay, ini nasi kaumuk ala-ala Thailand. Humaira makan nasi lemak, tak ada sambal. Kita makan dekat bawah pokok durian. Tu ada buai, tepi sungai. Healing-healing. Ini ada pokok rambutan, ada buah tau. Mana tadi buahnya? Ada nampak sikit-sikit buah. Buahnya masih ada lagi. Juga goreng pisang, sambal kicap, pergi nasi kaumuk. Kakak makan nasi lemak. Ini apa ni? Mojito berry. Cantik. Lawa gila air dia. Dia makan, bukakan. Ya, apa? Buka dulu. Roti mojito. Kita ada mi kari. Pizza. Oops. Okay. Sunset view. End of our journey for this weekend. Assalamualaikum. Dan nak balik Johor. Esok kerja. Esok kakak sekolah. Bye.